adik-adik. Adik kreatif kita pada hari ini ialah berus cat. Bahan yang diperlukan, kotak, tali berwarna biru, pita pelekat, gunting, pembaris, pen hitam, pensel dan tali berwarna putih. Langkah pertama, lukiskan bentuk berus cat pada kotak menggunakan pensel dan pembaris. Langkah kedua, guntingkan bentuk berus cat tadi. Langkah ketiga, gunting tali berwarna biru dengan ukuran yang sama panjang. Langkah keempat, lekatkan tali yang telah digunting tadi pada depan dan belakang kotak berus cat menggunakan pita pelekat. Langkah kelima, lekatkan pita pelekat secara melintang pada bahagian atas berus cat. Kemudian, lilitkan tali berwarna putih pada sekelilingnya. Langkah terakhir, hiaskan mengikut kreativiti. Berus cat adik-adik dah siap. Selamat mencuba!